Assalamualaikum. Hari ni kita buat kerja dekat Bukit Setiawangsa. Paip patah dalam. Jadi saya potonglah tile tu. Saya dah beritahu owner kalau nak cari yang sama macam ni tile memang takkan dapat lah. Saya cakap ini dah berapa tahun dah tile ni. Saya cakap macam tu. Jangankan kata tile macam tu. Tile yang saiz macam ni pun sekarang dah susah nak cari dah. Saya cakap macam tu. Awalnya saya ingatkan cukup lah satu tile untuk buka. Lepas saya hack nampaklah fitting T. Nasib lah. Ini yang kadang-kadang kita plan untuk buka satu tile je. Lepas dapat jumpa fitting T ni terpaksa buka dua tile. Kadang tiga tile kena buka. Macam tu lah nasib kami plumber ni. Sebab kita tak nampak pipe dalam tile tu bentuk dia macam mana, jenis pipe dia apa kan. Kadang jumpa yang paip besi, kadang PPR, kadang ABS, kadang PVC, macam-macam lah jenis dalam tu kita tak tahu. Lepas satu masalah, datang lagi satu masalah. Stokok ni walaupun kita dah tutup air kan, tapi tetap mengalir juga dia. Mungkin stokok tu dah rosak kan. Tapi Alhamdulillah lah bilik air ni guna paip tangki. Air dia dari tangki kan. Jadi cepat-cepatlah saya sumbat, cepat-cepatlah saya gam. Lepas gam kita cuba buka air. Semua nampak okey je air dia. Lepas tu kita tengok ada bocor ke tidak. Nampaklah semuanya kering kan. Nanti takut dah pasang tile tiba-tiba bocor balik. Dah 2-3 kali balik kerja kan. Lepas tu saya simen lah yang atas ni. Saya simen sikit-sikit je. Lepas tu baru pasang tile. Tile memang tak sama dengan tile asal. Saya dah cari dah jenis yang sama. Memang tak ada. Itu je lah yang ada. Pakai je lah daripada tak ada tile.